Bos! Yang ni depan pun tak ada ni. Bos! Hantam kau. Ada jemput. Okey, saya dah nak resign dah kerja tadi tu. Sampah tu. Bau dia lagi rasa bau. Oh, lagi bau daripada busuk daripada sampah. busuk daripada sampah. Lagi busuk daripada sampah tu. Tapi sebenarnya dia lebih wangi daripada sampah tu. Betul. Sebab dia Bunyi. Murni. masih ada. Bye. Syah. Ni batas ni. Kita pergi kerja departmen lain lah. Kerja betul-betul ni. Isa. Sorry tak I ingat tu. Sorry. Okay, kita go to next process pula. Boleh? Ha? Isa. Tadi kita dah selesai proses untuk pengasingan. Okey. So sekarang kita boleh ke next Boleh ni kita pergi next. Next pekerjaan kita, apa pekerjaan seterusnya? Tadi kita dah asingkan kotak-kotak yang besar kan. Barang yang besar sekarang kita akan asingkan lagi yang barang kecil pula. Kecil. Plastik. Okey. Okey, faham. So tadi asingkan barang-barang besar yang tak boleh masuk mesin ni. Sekarang ni kita akan asingkan barang-barang kecil. Okey, nak tengok? Forklift akan masukkan kat belah sana. Lepas tu ni conveyor. Dia akan bawa pergi ke mana? Sampai dia akan asingkan sendiri lah. Oh, besi automatik. Oh, besi dia akan ambil magnet. Barang sampai sikit-sikit tu dia asingkan ke bawah. Siap. Oh, macam mana proses dia? Ini apa, magnet ke? Magnet. Oh, dia akan ambil besi, lepas tu? Dia akan asingkan jatuh bunyi lah. Dalam bunyi ni. Okey. Apa dia dalam ni? Besi automatik. Tak cuba boleh? Ambil mesin tu letak balik kat sana. Bukan sana. Betul lah dia akan naik kan? Ni. Hey! Hey! Okey, lagi sekali. Dua barang. Ha? Dua barang. Jaga tangan, man. Ha. Oh! Tapi tak jatuh sini lah. Dia kadang-kadang macam tu lah. Dia akan jatuh kat sini. Pekerja akan kutip balik lah. Okey. Kalau terlepas pula, kita akan RM1 pula sekali lagi kat sini. Tu function kita RM1 kat sini. Yeah! Woo! Okey, faham. Okey. Okey, boleh dah. Kita tengok atas. Kita masuk kerja atas, ha? Boleh. Oh. Pekerja kat atas ni akan RM1 barang yang masuk sini lah. Oi, nampak? Dia dah in character dah. Dia masuk mana pun nampak beza tak antara dua orang ni dengan dia? Tak nampak beza. Ui. Betul ke dia buat? Tengok. Betul.